Macam mana kita nak tahu kita ni dah jadi trader yang boleh kata berjaya atau tidak? Pertama sekali, trader yang berjaya ni of course lah outcome dia duit kan, betul tak? Tapi sebelum duit tu kita kena jelas apa yang most important yang buat kita berjaya tak berjaya sebenarnya dari segi attitude kita, transformation mindset kita terhadap trading. Macam mana kita go about trading? Apakah setback yang berlaku? Pada sama juga macam mana kita counter ataupun kita cope dengan setback tu. So yang pertama, ini paling simple tapi sangat penting, di mana kalau you ataupun trader tak buat, dia tak berjaya. Okay, nombor satu ialah dia don't care profit and loss. Maksudnya profit and loss dia okey je. Muka dia relax je. Alright, hati dia relax je, perasaan dia relax. Dia tak ada kaitan apa yang dia trading lepas tu, profit atau loss tak mengganggu kepada trading dia yang sekarang, yang baru. Jadi dia boleh kata setiap kali trading adalah trading yang baru, tak ada kaitan kejayaan ataupun kesilapan lepas. Profit pun okey, loss pun okey. Pasal apa? Pasal dia trust pada sistem. Dia trust pasal ialah outcome accumulative based on statistic. Sebab dia tahu, dia buat je dia akan dapat net profit. Itu nombor satu. Maksudnya dia don't care profit and loss, dia execute religiously. Nombor dua, macam mana nak tahu trader tu dah berjaya ataupun dah menguasai dan ready full time untuk buat benda tu secara 100% income dia. Nombor dua, as straightforward, iaitu dia sebenarnya tahu yang income dia melibatkan range, bukan tetap. Maksudnya dia tahu dia mungkin boleh buat 3%, 5%, 10%, mungkin 7%, mungkin cut loss. Jadi dia terima benda tu seadanya. Bukannya dia confine diri dia. Dia tengok, oh ini adalah benda fixated, benda tetap, macam paycheck, macam salary, macam gaji tetap, fixated salary. Rather, dia tahu inilah range. Dia accept benda tu. So maksudnya bila dia accept, dia boleh cope dengan keadaan tu. Tak ada dah dia tertekan, nak bayar duit, bayar ni sebagainya. Jadi kalau tiba-tiba income tu turun, tak adalah dia jadi emosi. Tu emosi nombor dua. Nombor tiga, dia faham pengurusan trading. Bukan trading tu sendiri. Sebab dia faham apa yang buat kaya dalam trading ialah bukan trading, tapi moving pieces around trading tu. Contohnya risk management dia clear. Strategic target dia berapa, dia clear. Dan paling penting on top of that, iaitu dia faham mengenai konsep dipanggil capital management. Capital management tu maksudnya, dia faham dari segi konteks capital tu, maksudnya dia more pada ialah return on investment capital tu juga. Sebagai contoh, oh bulan ni kena negatif 5, bulan lepas 7%, ni negatif 5, bulan depan ialah positif 5. Jadi dia tengok, rather than dia tengok ialah bulanan, dia tengok 3 bulan. Okay, perspektif dia spektrum, cara dilihat tu berbeza. Dia tak tengok dalam bentuk sebulan, malah dia tengok dalam setahun berapa return aku. Dalam setahun ni aku dapat tak 50%, 60%, which is kalau you get more than even 10% a year pun dah power. Tapi dalam trading saya of course dapat dalam 50%, biasalah 50%, 70%, 100% tu memang normal. Okay, jadi dia truly understand ini adalah key komponen penting yang menyebabkan dia ni tiada berjaya tak berjaya, pasal dia faham, iaitu dari segi capital management. Dan apa lagi dia kena faham? Dia faham cash flow management. Ini most important. Ini fall dalam kategori nombor 4 lah. Maksudnya ability untuk urus cash flow tu sangat penting. Alright, maksudnya dalam satu sudut, iaitu okay, mungkin aku dalam trading ni aku ada capital let's say 100,000, 10,000, kemudian cut loss. Cut loss tu maksudnya dia tak dapat withdraw lah, dan modal loss. Tapi dia tahu dia teruskan trading, dia boleh draw macam biasa, mana profit tu walaupun cut loss, dan cut loss tu boleh di recoup balik, ataupun dia ada cash flow daripada tempat lain. Bukan kata dia top up dulu, maksud dia guna dulu sementara untuk recoup investment yang lain. Maksudnya penting juga cash flow management ni. Sebab kan ada benda fixated yang kita kena bayar sebagainya. Jadi kalau you faham dalam video ringkas ni, dia apa yang buat you sustain, consistent dan scalable dalam trading ialah faham benda-benda macam ni, moving pieces around trading tu sendiri. Bukannya fall in love dalam trading tu. Itu yang common mistake saya nampak. Sebab trading ni dia memang confirm jadi, tapi dia melibatkan profit and loss. Cuma ramai orang bila loss pening, emosi sebagainya. Sebenarnya tak perlu pening. Itu key ingredient dia. Alright. So jumpa lagi satu video satu hari. Of course ada juga saya tersikit disebabkan ialah faktor perjalanan sebagainya. Hari ni saya Bangkok, saya ada High Rock. So kita akan start masa ke masa. Jumpa lagi dan all the best, man.